Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Fitri. Mikail, pemburu dua alam. Haha. Okey, saya baru lepas tonton Mikail, pemburu dua alam, the movie, yang mana dilakonkan oleh Remy Ishak, yang mana memegang watak sebagai Mikail lah. Apa yang saya boleh katakan, movie ini dia berkait rapat dengan tema. Kalau dululah kita ada cerita Alif dalam tujuh dimensi, kita ada hantu fighter, dia punya konsep, dia punya tema ala-ala itu. Memang itu pun konsep dia. Yang mana cerita ni dimulakan dengan mana dia mengenalkan Mikail ni, dia memburu seekor jin sebenarnya. Mikail ni dia boleh ada hijab terbuka lah. Yang mana cerita ni sebenarnya dia tak ada kaitan dengan sangat dengan realiti. Tapi dia lebih pada fantasi. Tapi ada sikit elemen-elemen yang mana orang realiti ada benda tu. Yang mana macam orang berubat dia boleh nampak benda tu. Tapi ini dia mengenengahkan satu aksi yang mana Mikail ini merupakan seorang polis yang mana dia memburu penjahat, tapi penjahat tu lebih pada penjahat berstatuskan entiti jin, bukan manusia. Jadi dimulakan dengan cerita itu dan dia dapat satu task, dia dapat satu tugasan, dia kena handlekan kes yang mana kes tu berlaku di Kampung Gerbang. Jadi Kampung Gerbang ni memang menarik lah. Saya ingatkan wujud kampung tu sebenarnya tak, memang direkakan khas dalam cerita ni. Sebab bila saya tengok dia punya kampung, dia punya keadaan di kawasan tu memang cantik dan filem ni diarahkan oleh Zahir Omar. Zahir Omar memang dia dah membawa satu kelainan dalam kita ada sebelum ni kita punya tema, kita punya konsep genre yang mana hantu-hantu yang aksi ni, tapi kali ni memang pada saya on top lah. Sebab apa? Karakter utama tu pun kita dah nampak kukuh, kita dah nampak macam dah meyakinkan. Sebab apa? Remy Ishak yang mana kita tengok dia punya tegap, karisma dia, macam mana dia membawa karakter sebagai seorang polis tu macam mana kan. Dan di dalam cerita ni Mikail ada krisis, yang mana krisis family. Macam saya cakap lah, krisis family. Dan pada waktu sama dia kena selesaikan dia punya tugasan. Dia punya tugasan tu berkait rapat dengan dia punya krisis family tu juga. Yang mana itu anda kena tonton penuh dalam movie ini kerana dia akan terjawab apa yang anda nak tahu. Dan juga dia bertemu dengan karakter yang mana Wilson, Kok, okay. Bila saya ingatkan Kok lah terlebihnya kan. Lakukan Anas pun memang sangat terbaik. Banyak Anas ni dia punya spontan. Yang mana Mikail perlu selesaikan satu situasi yang mana berlaku kes pembunuhan. Kes berdarah di satu kampung yang mana berlaku di satu majlis pernikahan. Majlis perkahwinan lah betul kan. Yang mana kesemua tetamu dibunuh apa semua kan. Tapi itu saya tak nak cerita lebih. Di situlah yang mana Mikail dapat tahu, ini rupanya entiti yang membuatkan kekacauan di kampung itu. Jadi dia berjumpalah dengan cerita berjalan seperti biasa. Dan apa saya boleh katakan dari side penceritaan memang sangat smooth, memang sangat mudah difahami. Dan cerita ni sebenarnya dia merungkaikan di sebalik cerita Mikail itu sendiri sebenarnya. Kenapa Mikail jadi seperti itu dan apa tujuan Mikail memburu. Jadi tujuan Mikail memburu sebenarnya dia nak cari satu benda jawapan yang mana jawapan tu berkait dengan isu family dia. Dia ada krisis dengan adik dia yang mana anda kena tonton macam ni. Tonton penuh supaya saya tak nak spoiler sangat. Dan cerita ni dia sebagai abang kepada adik dan kebertanggungjawaban sebagai seorang abang untuk adik dia. Jadi di situlah dia nak cari dan di sepanjang dia nak mencari jawapan itu dia berjumpa dengan watak Wilson, watak Kok dan watak Aisyah. Dan pada saya sebenarnya Kok memang on point, dia punya watak tu memang banyak bercakap juga kadang-kadang menyampah. Dia bukan menyampah anak tu, memang lawak lah, kena lah. Lepas tu dia pair pula dengan watak Wilson tu memang kena. Wilson tu memang selamba memang tak jangka. Awak kena tengok point kalau Wilson ni tengah takut. Awak kena tengok situ. Ada satu saya mengharapkan dekat selepas diorang makan tu, di mana Wilson diarahkan oleh penghulu
untuk jaga kan, jaga seseorang di dalam penjara tu kan. Kan ada satu diserang kan, mungkin dah tengok dah tahu kan, saya ingat kan ada point itu, rupanya tak ada. Kan dia tengah takut kan, bila tengah takut apa yang ada, yang dah tengok dah tahu lah macam mana kan. Jadi pada saya dari segi sudut penceritaan okey, tak ada masalah. Cuma saya tengok screen time untuk Aisyah ni dia tak banyak. Dia sekadar untuk menceritakan latar belakang dia adalah karakter yang ini. Dia adalah karakter yang ini yang diupah. Bukan dia tak menceritakan background macam mana si Aisyah ni dapat kelebihan itu macam seperti Mikail, tak ada menceritakan. Tapi kita dapat tahu rupanya Aisyah boleh tengok juga benda-benda yang gaib tu. Dia tak menceritakan sangat. Sebab saya rasa mungkin kalau dia extendkan lagi penceritaan si Aisyah ni mungkin tapi itulah mungkin sebab durasi kot. Mungkin sebab durasi terlalu kita nak kejar cerita tu untuk habiskan cerita tu kan. Jadi mungkin dipotong ataupun di-cut macam mana tak tahulah. Disebabkan tak menceritakan. Sebab pada saya personally, saya tengok dia punya screen time tu tiba-tiba dah ada buat video sikit, dia bekerjasama, itu saja. Dan yang lain tak ada masalah. Dan cerita ni ada plot twist tau. Pada saya ada dua plot twist. Yang mana plot twist yang pertama ni, dia sebenarnya saya tengok dengan rumah saya, dan rumah saya dah menjangkakan sebenarnya memang nampak ni. Saya pun betul ke boleh di 50 kan, tak percaya sangat, tak apa, kita layan dulu kan. Kepada yang tak perasan, kepada yang kalau awak yang tak tajam punya mata, yang tak tajam lah bila awak menonton filem ni, memang awak takkan perasan. Memang bila plot twist tu berlaku, oh my god, dia macam tu. Tapi bila saya ni dah tengok macam dah agak ni dia. Sebab dia macam awal-awal kemunculan dia tu pun dah nampak macam mencurigakan. Tapi memang itu sebenarnya dia pengarah memberi satu mesej yang tersirat. Jadi kita nampak benda tu. Jadi bila twist tu berlaku, betul dia. Betul dia. Memang kita dah jangkakan. Mungkin ada yang terkejut kan, tapi kita dah menjangkakan sebenarnya karakter ni lah sebenarnya yang ditwistkan. Dan satu lagi yang mana karakter Raja Jin tu yang dilakonkan oleh Amin Hafiz, bagus. Karakter tu saya boleh gambarkan seperti kalau anda tengok dalam cerita Love and Thunder, awak tengok punya villain dia tu, kan. Saya berkatakan bukan kata CBD, seakan-akan itu punya villain tu. Memang pada saya seram juga tau. Tapi dia tak jadi seram sangat sebab dia punya keseraman tu, dia ada seram, ada thriller, ada aksi, ada suspense, ada drama dia. Dia dikombainkan dalam satu movie. Dia menyebabkan cukup rasa cerita ni sebenarnya. Walaupun sebenarnya hakikat sebenarnya cerita ni sebenarnya karut marut sebenarnya. Dia punya ada ke macam polis kan, boleh memburu dua alam kan. Kita tak tahu lah, Allah Alam lah kalau dia betul tak tahu kan. Tapi pada saya tak tahulah. Rasa macam dia lebih pada fantasi sebenarnya kan. Filem ni lebih pada semua rakyat Malaysia boleh layan. Semua rakyat Malaysia boleh tengok. Dan lagi satu, saya nak bagi tahu kredit juga kepada pengarah, ke semua tim. Dia punya elemen kemelayuan, elemen Nusantara, elemen tradisional memang tak ditinggalkan. Ada yang diterapkan seperti mana ada elemen muzik, elemen senjata macam kerambit apa semua tu kan. Memang on top lah on top. Dan lagi satu, kalau apa yang saya nampak dalam filem ni dari segi lakonan, kesemua pelakon memang tak ada masalah. Lebih-lebih lagi memang Remy Ishak memang pada saya berkarisma gila-gila. Memang karakter ni di-customkan, dibuatkan memang untuk dia. Kena. Sebab dia seorang karakter polis, karakter yang pemburu. Dan dari segi penyampaian dialog pun saya rasa lebih santai lah. Dia lebih faham berkenaan dengan, bila dah bagi dialog kan, dia boleh deliver dengan baik ke semua pelakon. Lawak pun ada. Dan cuma plot twist yang kedua saya boleh katakan, rupa-rupanya itulah dia berkait dengan cerita sendiri. Dalam cerita ni sebenarnya dia nak tumbangkan 7 pelindung sebenarnya. Jadi bila sampai ke tahap ke-7 tu, saya tak nak spoiler sangat. Bila dah sampai ke-7 tu, rupanya dia ada twist dia. Rupanya dia jugalah orangnya sebenarnya, yang tak memerlukan orang yang ke-7 sebenarnya.
Awak kena tengok sendiri cerita apa yang saya cakap. Mungkin tak faham sekarang, awak kena tengok cerita baru faham. Jadi dari side yang lain juga, apa yang saya boleh katakan dari segi, oh lupa, saya dah lupakan dia punya post credit scene, credit scene lah sebenarnya kan. Sebenarnya ada 3 kemunculan karakter ni, 3 je saya perasan lah, yang lain saya tak tahu lah macam mana. Awal permulaan dia call kepada Mikail, ada kes ini sekian, kau kena settlekan sampai bila kau nak settlekan kes yang ciput-ciput ni kan, kau kena settlekan kes yang besar pula, sebab itu adalah kau punya kedegat, kau punya kemampuan kan. Lepas tu bila sampai pertengahan dia call lagi si Mikail tu, tapi Mikail tak nak balik ke base kata kan, sebab Mikail kata dia, dialog Mikail tu kata saya tak nak balik sebab saya rasa akan berlaku sesuatu yang besar dekat sini dalam masa terdekat lah macam tu. Tapi bila dah di akhir tu, Zahir Omar, awak memang belanja betul karakter ni sebenarnya saya, bila awak dah bagi satu karakter tu di penghujung, dia macam ni tau, cerita ni dah naik tau. Lepas tu dia macam mendata sikit. Dia di scene fighting berlawan dekat batu tu kan, di ending tu memang dah habis semua, awak bagi lagi. Saya berharap tau, saya mengharapkan akan datang adalah Mikail, kan dah ubah kan, Mikail kepada pelindung dua alam. Jadi karakter yang di penghujung ni saya nak tengok sebab saya macam entahlah, macam di samping Roshamno, di samping Remy Ishak tu sendiri, di samping Adi Putra, di samping siapa lagi, karakter ni sebenarnya salah satu ada karisma dia, dan dia memang dah mencipta nama di luar negara. Di Thailand ada, di Indonesia lebih-lebih lagi. Dan saya nak tengok sebenarnya dia memburu tu macam mana. Memang itulah kan. Jadi apa saya boleh katakan, filem ni sesuai untuk tontonan semua, memang tak ada masalah. Cumanya boleh katakan sesuai, dia taklah realiti, dia taklah terlalu fantasi, tapi tema dia lebih berfantasi lah, sebab alam gaib kan. Alam gaib yang mana kita kena layan jugalah, layan je macam tu kan. 4.5/5 bintang untuk filem Mikail Pemburu Dua Alam. Okay, kenapa tak bagi full? Sebab saya nak awak bagi yang kedua saya nak, dan saya mengharapkan juga filem ni ramai-ramai awak pergi tonton, layan cerita ni. Semoga cerita ni orang kata at least melepasi ataupun melepasi target dia lah, dan insyaAllah dia akan deliver untuk buat movie yang kedua. Saya mengharapkan itu juga sebenarnya, sebab saya nak tengok karakter yang kedua tu sebenarnya, karakter yang di akhir-akhir itu. Okay, jadi kalau anda nak tahu semua, anda boleh pergi ke Pawagam, anda boleh tonton sekarang Mikail Pemburu Dua Alam. Okay, terima kasih kerana menonton, dan kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.